Tapi sis suka. Sis pilih hotel ni disebabkan kemudahan dan juga lokasi dia yang bagus. Hari tu sis dengan anak-anak pergi ke Frankfurt, so kita orang stay dekat B&B hotel ni. Hotel ni simple je tapi sis suka. Sis pilih hotel ni disebabkan kemudahan dan juga lokasi dia yang bagus. So ini adalah area lobby dia dan juga restoran. Proses check-in dia sangat mudah. Dia tak bagi kunci tapi dia bagi nombor kod untuk masuk bilik dan juga untuk masuk parking. Masa check out pun kita terus balik je, tak perlu pergi ke kaunter. Pada sis dia sangat efektif dan juga security terjamin. Yang penting jangan hilangkan nombor kod tu dan kalau boleh screenshot dan simpan dalam handphone. Bilik ni sesuai untuk satu family macam kita orang. Tapi kali ni saya cuma bercuti dengan anak-anak saja. Yang bestnya hotel ni bagi free parking dan space ni pun banyak. Kebanyakan hotel di Frankfurt ni parking kena bayar dalam 20 hingga 25 euro per day. Lokasi hotel ni pun sangat bagus, sebelah saja dengan train station. So sis tak drive, kami ambil underground saja sebab parking dekat Frankfurt ni memang susah. Bus stop pun ada depan hotel kalau nak naik bus. Naik train cuma 3 stop saja, dalam 5 minit dah sampai town. Okey, itu saja sis nak share. Semoga bermanfaat dan salam manis dari sis. Jangan lupa follow Netspart kalau nak tahu apa aktiviti kami seterusnya.